Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Antara perkongsian kita dalam kuliah subuh tadi, dalam kitab yang kita baca ini, kitab 40 hadis wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana saya telah menghimpunkan dalam kitab ini 40 hadis wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil ada huraian, ada juga pengajaran. Jadi wasiat yang ke-25 yang kita baca tadi, yang sangat menyentuh uh, kita dan hidup kita khususnya di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kulu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi israfin wala makhila. Baginda SAW bersabda, makanlah, bersedekahlah, dan pakailah pakaian. Tetapi, jangan berlebih-lebihan dan jangan dengan rasa takabur. Jadi tuan-tuan puan-puan, hadis ini sangat penting khususnya di bulan Ramadan ini, supaya kita ah, supaya kita tidak membazir dan juga sombong, kerana kedua perkara ini akan menghapuskan berkat dalam kehidupan kita. Dan juga pengajaran hadis ini, jadilah muslim yang seimbang, tidak melampau dan tidak meremehkan. Nikmati rezeki dengan rasa syukur, bukan dengan bangga diri. Berpakaian kemas bukan salah, tetapi jauhi niat bermegah. Jadi tuan-tuan puan-puan, sombong ataupun berlebih-lebihan itu israf, itu membazir, tidak dibenarkan sama sekali dalam agama kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharuskan untuk kita makan, minum, pakai apa nak pakai, tetapi jangan bermegah dengan berlebih-lebihan, dan juga jangan ada rasa takabur ataupun sombong, kerana dua sifat ini dicela dalam agama kita dan tidak digalakkan sama sekali untuk kita menanamkannya di dalam hati kita. Jauhkan hati daripada sifat ini supaya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak menjadi hamba yang kufuri nikmat Allah. Wallahu taala alam. Walhamdulillahirabbil alamin.